Nak atas dulu nak. Bola kat mana? Mana bola? Bola kat. Ni. Bola kena bahaginya ni. Bola kat tadi ke belakang. Bola kena bahagi. Dia bagi yang besar ni. Oh, satu pelajar ada 7 kan? Semua 8 lah. Semua 8 lah. Kumpulan mana ada 7? Semua 8 lah. Bola menang. Okey, Sagi. Hani 7. Kau ada? Ni bagi. Ini. Mama dulu, Mat. Buat dulu. Ini dah ke depan. Tadi ikut dah. Oh, kami. Dia set game tu. Lagi sikit. Lagi satu ni tu. Belakang sikit tu. Sakit kami bagi balik. Gambar tu. Tajuk. Jangan ajar ah. Okey, semua dah ada pegang bola tu satu. Siapa yang paling cepat habis dan siapa yang paling banyak bola dalam tu kita kira pemenang. Boleh kat mana tu? Jangan tolak-tolak. Permainan ni dinamakan 7 bola sopan santun. Bola banyak. Bola banyak kan. Bola cuma 8 biji saja. So elok-elok kira berapa banyak bola masuk dan yang paling cepat. Ada lagi satu saja. Seorang sekali saja. So betul-betul dikira bola paling banyak dan paling awal habis. Bukan paling awal habis, bola sikit kita tak kira awal. Cukup. Okey, kumpulan ni orang yang pertama baling. Sekali lagi saya akan ambil bola tu bagi untuk orang yang belakang sekali. Orang yang belakang bagi bola kat Cik Jam dulu. Sekali dia nak baling ni tu. Sekali dia baling nombor. Okey Kau. 1, 2, 3. Masuk apa? Kamera. Okey. Habis dah. Satu, kumpulan ni satu. Kumpulan nombor 1 dapat nombor 1. Sama je. Lindung. Dah, depa lindung. Tapi takut tu yang balik. Bola. Okey, saya perlukan 3 orang kat sini. 3 orang volunteer. Ida ambil besen merah tu, bubuh air dah. Nak perah air masuk dalam botol.
ambil air dia mengamuk kat kena. Kedua, tolong ambil air untuk kumpulan anu. Kumpulan stay yang sama yang tadi ya. Kumpulan yang kedua, ambil air. Ambil air. Biasa apa tak apa. Nak ambil tu paling besar tak apa. Dia syarat tandingan dia macam ni. Orang yang pertama ambil ayat dalam besen tu guna span, dipera bagi habis. Berapa lama kamu nak duduk kat sana bergantung pada kamu. Lepas tu kamu kena pass untuk next peserta. Untuk peserta seterusnya. Pera sampai ni pun tak apa. Ambil error kamu pilih yang baru ni. Bagi penuh botol kecil tu. Siapa cepat, siapa dulu tu kita akan pemenang. Seorang sekali yang ikut. Janji bagi penuh botol kecil tu. Siapa yang paling awal penuh, dia pemenang. Nih, satu je mama nak pegang. Tak boleh seorang, kena tukar peserta. Setiap kali tukar. Siapa saya tengok guna peserta yang sama, terdik saya disqualify. Okey. Depan saya. Tidak, tak nampak. Sampai dah. Belakang lagi ke kak? Mereka tak boleh. Aku mau panas apa? Tapi saya rasa botol yang di bawah dia tak boleh buat tepi ni. Saja nak bagi tumpah. Saja nak bagi tumpah. Mana Haji kita bagi tumpah? Okey, kalau pandai, hampa plan lah hampa punya strategi sendiri. Nak hantar peserta paling pandai di depan pun saya tak kisah. Tapi seorang sekali. Ya. Contoh dia macam ni je. Ambil ayat. Ambil ayat ni orang yang pertama dapat bawa pergi. Jangan lama sangat. Video tak masuk Jangan tipu saya sebab saya tadi tak masuk. Botol tak boleh pegang. Cuma tangan saja bekerja. Satu tangan saja botol tak boleh pegang. Satu je tak boleh ada dua span sebab lagi orang tak sampai yang buat tak boleh pegang. Okey, ready dah. Duduk elok-elok. Okey, saya nak tahu peserta pertama duduk dekat ayam tu. Saya duduk tengah ni. Baris duduk belakang. Baris ke belakang. Baris ke belakang. Ni, kali. Dah main sini. Dah. Ambil dah. Tapi ayat lepas kata perempuan. Ni pemenangnya ni kita minta anda semua berhati-hati ya. Sebab selepas bawa ayat banyak pergi ke sana, dekat sini akan basah. Jangan nak menang saja. Tak lagi kami kena pergi hospital lah. So hati-hati ya. Baik. Okey, sekejap Sekejap. Kak Zurina jangan pegang kursi. Kita nak bagi terbalik ayam orang. Okey ya. Kami bagi S3 duduk. 1, 2, 3.
Dia kena bagi air tu stabil dulu macam tuang minyak tu. Macam tu macam. Tangan dia kena straight atas ni tu. Oh, pandainya Melaka. Melakau, benar-benar melakau. Cepat. Tadi tak cukup ayat dalam mesin, ambil dalam kolam. Dekat. Kumpulan 3 nak penuh. Cepat. Kumpulan 1. Cepat. Ada cara. Tadi jaga keselamatan dok, dia pun dok baling span juga. Kena. Okey, dah habis dah. Habis dah. Kita buat sikit yang payah. Rahsia lah, kata-kata rahsia. Orang lepas sekali dia cakap dia. Okey, kalau beratuk. Kata-katanya. Okey, tolong ada Ustazah akan bagi satu tunjuk kat kita. Kalau Ustazah nak kata apa, tengok highlight tadi macam mana. Okey, kami mata. Jadi Ustazah cakap dapat beri kat mana ni? Orang ni pusing. Macam mana tu dapat dia? Dah tengok, dah tengok. Ustazah nak kata apa? Buat kaya. Dah sekarang Ustazah akan buat satu saja. Lepas tu anda yang pertama, mainan dia macam ni saya terang kamu. Ustazah akan bagi kata utama. Kamu dengan gaya-gaya dia sekali ni. Kamu yang depan akan sampai kepada orang belakang. Kamu buat, lepas tu dia akan tiru kamu. Last kali kami tengok betul tak apa yang Ustazah cakap. Patah balik tadi 1, 2, 3. Bagi sama je. Tak ada unyi-unyi dah. Tengok ada 3 friend siapa yang okey? Like what we design. Kita akan buat kumpulan yang pertama dulu. Kita marah, kita terpaksa salah yang sana. Sebab ini cermin. Oh, cermin boleh tengok lah. Ya. Pandai. Ni kita ke belakang situ. Kau ni. Ya. Ni, kau ni potong kau ni. Okey, faham dah semua? Kalau tengok kiri, hampa kena tengok kiri. Last kali hampa tengok macam-macam. Kalau, okey. Ini kita nak check, ini yang selalu yang jadi dalam hidup kita lah, komunikasi. Dah tak apa, lebih kurang. Dia ada konsentrasi sini.
nak tengok. Boleh. Kak Cik file mesej dia. Jadi Normally dia akan jadi seragam dia. Saya yang tak kali. ya. Buat satu-satu. Ya, satu-satu. Yang lain semua berada ke sana. Kak Cik seorang yang boleh berada depan. Berada ke sana. Okey, duduk ke tengah macam tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak apa, 7. Tak kena kamu menang je. Okey Okey, sedia. Yang lain tengok tak lagi yang kami gelap nampak. Okey, Ustaz. Okey, habis saya ada belakang. Okey. Ada duduk. Hai, ampun orang. Okey, belakang. Okey. Kok banyak. Okey. Okey, semua berada satu. Cut. Kita tengok muka kau ni. Okey, saya. Ambil tu dia. Okey, next ah. Ada pusing. Ada yang pusing ya? Kalau saya kira pusing tepat. Kita nak pada dulu ni. Yang ni lawan kata communication skill. Sampai last kali kita tengok berapa persen yang tinggal. Sekarang dah ada pahala. Buat pahala. Ni komunikasi cara apa? Ini yang bilang ni. Saya tahu sana. Apa cakap apa? Perkataan sahabat pahala semua ada. Sebenarnya Ustazah kata banyak dosa. Mai pahala sahabat mai mana? Okey, kumpulan dulu. Orang yang pertama penting, orang yang kedua pun penting. Maksudnya dalam satu roh ni semua penting. Ada tak solusi dah. Boleh Asalnya dia dapat kat saya seorang pula. Saya.
Boleh belakang kat jauh. Besar lagi. Tak ada harapan. Jangan suka kata dosa besar orang yang suka kata. Tak abang. Buat ni je. Yang ni buat. Okey, mulai yang ketiga standby. Siapa yang paling efektif communication yang paling cepat? Balik. Mana ni? Bawa mana? Sekejap. Boleh yang ketiga mana dia? Siapa lagi? Hijau. Empat orang je. Tak kira kau pandai ni. Lagi kan dari mana? Mana lagi? Alif belah sana. Kali. Nemo kan? Dapat kena buat budak tak masuk. Oh, anak dia. Anak yatim masuk juga. Tadi ambil bahagian masuk. Masuk ni, ini masuk. Masuk pula. Okey, set. Oh, tak ingat lah. Boleh. Dah. Pendek dah lah. Mari kita sama-sama. Yang nombor 2 dah beli. Darah. Kena ulas pula sebab nombor 2 dah sangkut dah. Tak ada. Bela. Kan aja, kan. Jadi tempat diam. Saya kata Saja. Siapa nombor 1? Okey dah. Bermuafakat hijau. Hidup ini. hidup kita perlu berukhuwah. Kita bahagia bersama-sama.
okey. Okey pemenang kau cara pilih ni. Kemudian pertama Johan. Kemudian kedua Nak Johan. Kemudian ketiga Maaf cakap. Jauh gila. Kau Ni. Okey, habis dah. Kita dicampur aduk. Kumpulan yang menang 2 kali mana? Siapa menang 2 kali? Johan. Semua sekali. Tak ada. Kami tak menang langsung. Kami sekali yang menang. Dah. Siapa yang dapat Johan 2 kali dalam 3 permainan? Kumpulan 3 dan Johan. Ingat. Nombor 2. Kami sekali. Kumpulan 1. Nombor 3. Tak apalah. Kita nak 1-2 kali sana. Kumpulan 3 2 kali juga. 2 kali tu. Nak lawan lain ke? Tak payahlah, kita bersama. Tak payah. Sama je. Sama. Kita cuma habaq tu lah. Bulan yang Johan. Bulan ni lah. Baik, moral of the story dari permainan tadi, nak habaq kata bila kita bercakap hati-hati pada orang yang kita nak cakap. Takut kita cakap lain dia sampai lain. Itu yang pelajaran yang kita nak ambil. Nah. Mama, individu kita 3 kan? Tak kasi ada buat 3 kan? Mama mana Mama? Mama ni mana? Mama. Individu dah buat 3. Penyampaian dah sebab dah pukul 10 suku. Kita akan end dengan bagi hadiah. Macam ni pun tak apa. Baik, mana ni? Satu lagi tong. Mana? Mama yang mana? Mana cawan ni kita lagi draw.